Tarbiyah qalbi ni dia luar biasa. Macam itulah kita kena bagi penekanan pada anak-anak kita, tarbiyah hati. Peringkat pokok-pokok, ulama menyebut anak-anak kita daripada kecil, baby sampai 7 tahun, layan dia macam raja. Walaupun tak raja tuan-tuan, kita tengah sujud dia naik atas kepala kita. Kalau raja pun tak buat lagu tu kat kita. Tuan-tuan no? Dia seluk poket kita, habis duit pergi beli coklat. Raja. Marah-marah juga tapi bagi-bagi juga, raja. Nampak lagu mana raja? Tapi 7 tahun sampai 21 tahun, yang ni 7 tahun kedua. 14 tahun, 7 tahun kedua. Layan macam hamba. Masa ni lah kita nak godang. Masa ni lah kita nak pukul, nak rotan. Tapi pukul rotan mendidik, bukan dengan nafsu, tapi mendidik. Mendidik ni, rotan mendidik adalah memberi sakit, bukan memberi cedera. Rotan untuk rasa sakit. Tangan mana curi tadi, mari pak sekali, dia tahu sakit, tak boleh curi. Sebab ada budak yang dia ni boleh faham bila dia ajar dengan telinga, cerita kat telinga. Tapi ada budak yang perlu dengan sentuhan fizikal sama fizikal. Ada budak yang macam tu, tak sama. Mak ayah lebih kenal. Tu ada ulama bahas kenapa Rasulullah SAW anak laki-lakinya tidak kekal membesar. Sampai ada contoh yang kita boleh tiru, lagu mana Nabi besarkan anak laki-laki dia. Tuan-tuan, yang ada contoh hanya cucunya sahaja. Anak Nabi kebanyakannya meninggal kecil, semua meninggal kecil lah, bukan kebanyakan. Meninggal kecil. Sebab apa? Ulama sebut hikmahnya supaya nak diberikan keluasan kepada ibu ayah cara tersendiri macam mana nak besarkan anak dia. Anak perempuan tak apa, boleh ikut buku. Anak perempuan nak besarkan anak perempuan boleh ikut manual. Nabi besarkan Sayyidatina Fatimah. Tapi anak laki-laki dia ni subjektif. Dia ni pelik sungguh. Seni dia lain macam-macam seni dia ada. Ada anak laki jenis kita kena puji dia, kita kena jack dia sikit. Orang utara kata MPKJ, makan puji ke darah jack. Puji dah, abang pandai dia, sekali dia basuh dah pinggan tu, abang bagus dia, semayang tak pernah tinggal, sekali dah semayang. Jenis kena puji. Ada orang yang tuan-tuan, anak kita tu kita kena marah sih baru boleh jalan. Ada orang yang kena rotan, ada orang yang kena tawarkan hadiah, ada orang kena ugu, macam-macam. Tu anak lelaki dia pelik sikit. Maka 7 tahun yang kedua layan macam hamba. Hamba ni tuan-tuan mana keras sungguh. Sebab tu dia sebut 7 tahun suruh semayang, 9 tahun tak semayang, rotan. Sebab hamba. Masa tu lah nak suruh pakai tudung, sebab masa tu kita boleh paksa dia sebab dia hamba. 14 tahun ke atas layan dia macam kawan, macam member. Kawan. Tak boleh layan macam hamba dah. Umur 15 tahun baru nak suruh pakai tudung, tak pakai dah. Paksa juga, lari dia. Nak suruh semayang tak. Lepas tu sebut, ada kitab fiqh sebut, anak yang tak semayang wajib kita halau dia keluar daripada rumah. Kita pun halau dia keluar sungguh. Sebab apa? Sebab masa tu umur dia dah 15, dah 16, mana keluar sungguh lah. Cuba umur 9 tahun, tak semayang, tidur luar malam ni. Malam ni tidur luar. Tak nak lah ayah, nak tidur dalam juga. Semayang. Tu. Sebab masa tu dia hamba, dia akan turut kita. Cerdik sungguh ulama kita tuan-tuan. Dia buat aturan cukup molek kita tu. 7 tahun pertama layan macam raja, jangan marah sangat tuan-tuan. Dia buat salah jangan marah, biasalah budak-budak. Marah pun marah dalam bentuk raja. 7 tahun kedua layan macam hamba, 7 tahun dan seterusnya layan macam member ataupun kawan. Muasyarul muslimin rahimakumullah.